Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk sama-sama berbahas di dalam pindaan Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 2025 ini. Seperti kita semua sedia maklum, pindaan ini adalah rentetan dari pengumuman yang dibuat oleh kerajaan pada 18 Oktober 2024 berkenaan cadangan mewajibkan semua pekerja bukan warga Malaysia untuk mencarum ke dalam skim KWSP. Saya berpandangan pindaan ini terhadap akta ini adalah satu langkah yang wajar disokong yang bukan sekadar memastikan keadilan dalam sistem perlindungan sosial kepada hampir 2.5 juta pekerja asing di negara kita ini, tetapi juga menunjukkan kematangan serta komitmen berterusan kerajaan dalam menguruskan tenaga kerja dengan lebih bertanggungjawab. Polisi ini bukanlah sesuatu yang baru di kebanyakan negara. Ada yang masih mengamalkan dan ada yang tidak. Kebanyakan negara ASEAN tidak mewajibkan, malah Singapura telah memasukkan caruman Central Provident Fund ataupun CPF ini kepada pekerja asing di negara mereka pada tahun 2024. Tetapi dari konteks yang lebih luas, CPF lebih 70 negara di seluruh dunia seperti India, Australia, Libya, Jerman, United Kingdom dan Perancis telah pun bergerak dalam menyediakan perlindungan kepada para pekerja asing di negara mereka. Menyentuh perkara ini, saya ingin mendapatkan pandangan kerajaan sejauh manakah pengenalan caruman 2% ini dilihat bersesuaian dalam ekosistem industri buruh asing di negara ini. Ada juga yang berpendapat dengan pengenalan mandatory caruman 2% ini, kadar untuk menggaji pekerja asing selepas ini akan menjadi lebih mahal. Bagaimana kerajaan optimis bahawa langkah ini dapat meningkatkan kecenderungan majikan untuk menggaji tenaga buruh tempatan berbanding pekerja asing. Dalam satu situasi yang lain, jika majikan melihat caruman ini sebagai beban kewangan, mereka boleh sahaya menggaji pekerja asing dalam tempoh lebih singkat bagi mengelak daripada tanggungjawab mencarum. Jadi, bagaimana kerajaan akan menangani kemungkinan bahawa terdapat majikan yang cuba mengelak caruman ini? Adakah kerajaan mempunyai mekanisme memantau bagi memastikan semua majikan mematuhi kewajipan mencarum? Seterusnya, menerusi Seksyen 70(e), iaitu pekerja asing hanya dapat mengeluarkan semua atau sebahagian amaun yang ada dalam akaun KWSP-nya apabila pekerja itu mencapai umur 55 tahun. Kebanyakan pekerja yang asing ini tidak bekerja lama di sini, paling lama pun mungkin 10 atau 20 tahun. Jadi, saya ingin bertanya, apakah justifikasi kerajaan dalam memastikan, dalam menetapkan seksyen ini? Mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan agar pindaan ini menjadi lebih fleksibel, kerana jika tidak, pekerja asing berkenaan mungkin perlu menunggu 15 hingga 25 tahun lagi untuk mengeluarkan wangnya, sedangkan dia hanya bekerja di sini hanya sementara. Jika tidak, berkemungkinan dia ingin terus berada di Malaysia untuk jangka masa yang lebih lama. Kesannya, industri buruh kita akan terus dilambatkan dengan kehadiran pekerja asing. Sebabnya, kerana mereka hendak mengumpul simpanan jangka panjang di sini. Selain itu, wujud juga kebimbangan dalam kalangan pemain industri kecil sederhana IKS tentang peningkatan kos kesan dari caruman 2% ini yang sedikit sebanyak akan membebankan mereka. Di samping melindungi pekerja asing ini, bagaimanakah juga kerajaan dapat melindungi kemampanan industri IKS dengan pengenalan caruman ini?
Dari satu sudut pandang, kita tidak boleh juga menafikan bahawa langkah ini akan meningkatkan kos operasi terutama syarikat yang bergantung kepada tenaga buruh asing seperti sektor peladangan, pembinaan dan perkilangan. Pertamanya, pertanyaan saya, bagaimana kerajaan boleh memastikan dengan pelaksanaan polisi ini kelak tidak akan menjadi alasan dan kesempatan untuk pemain industri mengalihkan beban kos mereka kepada rakyat sebagai pengguna akhir menerusi kenaikan kos harga barang. Yang terakhir ialah sejauh manakah sisi libat urus telah dilaksanakan kerajaan bersama pemegang taruh berkaitan. Selain Malaysian Employee Federation, Federations of Malaysia Manufacturer dan Malayan Agricultural Producer Association, pihak manakah lagi yang telah dilibat urus oleh kerajaan sehingga kini? Untuk melaksanakan keputusan seperti ini, saya berpandangan seharusnya proses libat urus yang lebih teliti dirangka dengan penuh harmoni untuk memastikan semua pihak benar-benar memahami implikasi dan pelaksanaannya. Saya minta penjelasan menerusi pelaksanaan mandatory ini. Secara asasnya, pastilah saiz dana KWSP akan menjadi besar dan lebih banyak peleburan akan dapat dilakukan untuk menjana keuntungan semula kepada ekonomi negara dan juga rakyat. Manakala kita sedia maklum, had ceiling kuota pekerja asing di negara ini ialah 15% seperti ketetapan semasa kerajaan. Pertanyaan saya ialah berapakah maksimum saiz dana yang boleh dijana oleh kerajaan menerusi caruman mandatory 2% ini, sedangkan had ceiling pekerja asing di negara ini adalah 5%. Dan dengan maksimum saiz dana yang dijana ini, berapakah anggaran peleburan yang berdasarkan kerajaan yang berpotensi untuk dilakukan? Saya yakin berdasarkan reputasi KWSP seperti kemampuan pengagihan dividen 6.3% bagi simpanan konvensional dan syariah baru ini, manfaat yang lebih besar menanti rakyat Malaysia kesan pelaksanaan caruman mandatory ini nanti. Sikit masa. Akhir kata, perlindungan sosial adalah hak kepada semua pekerja seperti mana piawaian antarabangsa yang menetapkan bahawa setiap orang sebagai ahli masyarakat mempunyai hak terhadap keselamatan sosial. Dengan ini, saya menyokong pindaan Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 2025. Sekian, terima kasih.